Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini untuk makluman, kita telah melancarkan Bus.my Kota Baru yang ada 16 laluan merangkumi 64 buah bas, termasuk 8 buah bas EV. Jadi kita nak menggalakkan semua rakyat di negeri Kelantan, terutamanya berada di Kota Baru, untuk menggunakan perkhidmatan Bus.my Kota Baru. Untuk makluman juga, kita ada juga sediakan pas perjalanan 30 hari RM30 untuk perjalanan tanpa had selama 30 hari untuk semua perjalanan dalam Bus.my. Juga kad konsesi untuk tambang percuma untuk mereka-mereka yang layak, terutamanya golongan OKU, warga emas dan juga pelajar. Kita juga ada satu lagi perkhidmatan di bawah jenama Bus.my, iaitu Bus.my Mobility untuk mereka yang memerlukan perkhidmatan khusus yang menggunakan kursi roda. Van Bus.my Mobility ini kita akan lancarkan pada 1 Februari untuk Kota Baru. Jadi kita sekali lagi saya ingin galakkan semua untuk menggunakan perkhidmatan Bus.my Kota Baru. Terima kasih. MOT boleh, Bus.my jom